Kita belum mandi guys. Baru lepas ni kita tidur dan kita nak main payah. Guys, kita punya rombongan dah mau bertambah. Kita tunggu tu jap. Okay guys, mandi lah. Rombongan kita orang dah sampai. Alah ya juga. Di sini guys. Di sini guys, payahnya guys. Si kita orang main kat sini nanti. Masalah besar. Apa masalah? Ada ular guys sebab budak-budak tu mandi dari kat sini tiba-tiba dia naik. And then orang kata ada ular. Kita orang dah bawa satu rumah ni. Kita orang decide untuk mandi belah sini. Sama je belah sana tu yang ada ular tadi. Sini. Sekarang bersambung. Belah sini tak ada jauh mana boleh dia jalan lagi. Mana jualan ni siut? Ini Fatimah punya first time mandi payah guys. Waktu dia pergi last waktu dalam perut mandi ya guys. Orang dah sampai. Guys, lihat di belakang guys. Guys, aku dah masuk. Dia juga sudah guys. Sedang muka tak bayar sekali kot. Tu adik ambil seluarnya balik ke tinggal. So guys, kita orang dah siap mandi. Nampak muka kita orang tak selebet. Pulang sampai rumah, kita orang dah bau. Sup lembu. So enak guys. Macam tak hidup je api. Sini lah. Apa tu? Oh, baru rebus guys. Baru rebus.